Gua nak cara kita nak letak male ni tepi ni. Okay, cara dia mula-mula kita kena potong dia punya lengkau ni dulu. Okay. Lepas tu kita kena tepuk pakai mata untuk paik jika suku mata 20 mm. Tapi kalau kita tepuk gini selalu tuan-tuan, dia akan jadi lari. Mata ni dia akan jadi lari gitu pasal dia sini kosong kan. Jadi cara dia, saya ambil benda ni ikutlah kapur-kapur yang keras sikit, selit masuk celah ni. Gitu. Tuan-tuan potong, dia duduk celah ni, dia duduk rapat gitu. Anggap sebagai dia dinding juga. Jadi bila tuan tepuk, tuan-tuan masuk sini, dia tak akan lari lah. Kita boleh tepuk macam biasa. Tengok dia baru comel nebuk dia. Kalau tak ubah ke ni, dia akan gerak kan. Jadi baru kita boleh masuk dia punya male female ni. Kalau tuan-tuan jumpa tepat gitu macam dekat suih ke, casing pecah ke apa kan, tuan-tuan nak tebuk tak suri lari, cari satu benda, selit masuk dalam kita. Pop. Jadi tuan-tuan tebuk zup, beres. Tengok comel boleh masuk kan. Masuk di sini. Kita beres. Selamat mencoba.